kita kewajipan solat sepanjang malam tu tuan-tuan, kecuali sedikit untuk kamu tidur tu, dia berlaku selama lebih kurang setahun tuan-tuan. Sebab di pangkal ayat Allah Ta'ala perintahkan guna fi'il amar, di hujung ayat tu baru Allah Ta'ala kata apa tu, dia tahu siapa siang yang sibuk dan sebagainya. So dia kata apa tu, bacalah ayat Quran setakat mana yang kamu rasa mudah. Itu tuan-tuan, selama setahun baru turun ayat untuk meringankan solat tahajud tu. Sebelum tu, selama setahun penuh, orang Islam, Rasulullah dengan para sahabat yang waktu tu dah masuk Islam tak ramai lah jalankan tiap-tiap hari jalankan solat malam tu selama sepanjang malam, sikit je untuk tidur. Jangan main tuan-tuan. Selama setahun atau setahun lebih. Hadis tu riwayat Aisyah. Hadis tu riwayat Aisyah menceritakan bagaimana kewajipan solat tu sepanjang malam tu selama lebih kurang setahun. Lepas tu, okeylah. Jadi tak adalah teruk sangat kan. Jadi pada tahun ke-11 tu, barulah lebih kurang tahun ke-11 tu barulah ditetapkan solat 5 waktu tu. Okay. Cuma saya nak cerita pasal kiblat lah, sebab ayat ni pasal kiblat kan. Masa tu dia orang solat kiblat tu arah mana? Masa tu dia orang solat kiblat tu arah mana? Saya tanya tuan-tuan. Macam mana dia orang tahu? Of course lah malaikat Jibril yang jelaskan kepada Rasulullah, tunjukkan arah. Wallahu alam, tapi tidak diceritakan lah. Rasulullah pun tak cerita. Lepas tu masa kewajipan solat tu ditetapkan ataupun diwajibkan oleh Allah selepas Rasulullah naik ke langit kan, sampai dapat 5 waktu solat tu, kita menghadap ke mana? Waktu tu saya yakinlah malaikat Jibril yang ajar Rasulullah menghadaplah ke sini, dan bacaan solat tu pun diajar oleh malaikat Jibril kemudian sikit-sikit dan sebagainya kan. Jadi di situlah diteruskan dengan solat menghala ke Baitul Maqdis. Allah yang lebih mengetahui arah mana yang diredai dan bila perlu ditukar, dan sesiapa pun tidak berhak menentukannya walaupun Rasulullah SAW sendiri. So tuan-tuan, benda-benda ghaib ni tuan-tuan, kita ni tak payahlah kita sibuk sangat kalau kita tak tahu. Kalau saya tanya tuan-tuan, kenapa kita menghadap ke sini? Kenapa kita semayang 5 waktu? Kenapa tak 4 waktu? Kenapa tak 3 waktu? Ceritanya tu adalah, tapi kenapa sampainya akhir 5 waktu? Kenapa kita kena semayang hari 5 waktu? Kenapa solat subuh 2 rakaat? Kenapa solat isyak 4 rakaat? Itu benda-benda tu kita tak tahu tuan-tuan. Benda